3 doa yang patut kita amalkan setiap hari. Nombor 3, jangan pernah terlepas. Kalau hari ni kita tak doakan anak kita, siapa lagi yang akan doakan? Siapa lagi yang akan buat? Zaman makin gila, fitnah makin kuat. Tekanan pada anak-anak kita datang dari pelbagai arah. Media, telefon ni, kawan-kawan, dunia di luar yang kita pun tak boleh nak kawal tau tuan-puan. Tapi sebenarnya ada satu perkara yang ataupun ada satu kuasa yang dunia tak nampak tapi langit terus dengar. Sebelum tu kongsikan dulu, boleh tak? Doa seorang ibu, doa seorang ayah. Yang ni yang paling penting, yang kita terlepas pandang, yang kita tak pernah buat. Mungkin kita tak peduli pun. Ni 3 doa. Save atau sebar sebelum amalkan. Yang pertama, save dulu okay, like dulu. Ya Allah, dan yang pertama, pelihara anakku dari kejahatan yang aku tak mampu lindungi. Yang kedua, Ya Allah, jadikan anakku tenang dengan solat, cinta pada Al-Quran dan malu pada maksiat. Yang ketiga ni tuan-puan yang patut, yang kita perlu ada setiap hari. Ya Allah, kalau aku dah tiada nanti, biarlah anakku menjadi sebab aku dihantar ke syurga. Okey, dapat satu tak tuan-puan? Ni antara doa yang saya letak dekat ibu saya yang ada 4 dalam 1. Ni combo. Untuk ibu bapa yang tak mahu lepaskan peluang untuk masa depan anak ni dengan doa, saya senaraikan beratus-ratus doa dalam tu. Tuan-puan, hanya RM29 saja. Klik link di bio ataupun boleh dapatkan dekat bawah ni sekarang. Cepat komen ataupun share post ni biar lebih ramai ibu bapa tahu doa mereka sangat berharga. Cepat buat tindakan tuan-puan. Kita tak tahu masa depan anak macam mana, tapi kita harapkan yang terbaik untuk mereka. Okey?